Ambil merah lah. Why merah? Sebab saya suka merah. Suka merah. Bukan sebab dia paling menyala lah. Tak. Sebab dia suka. Jom. Alright guys, so kita akan tahu pasal Nisa according to this envelope. So apa yang Nisa akan ceritakan adalah tentang ketat. Pahit. Kepahitan hidup. Ada benda yang pahit ke dalam hidup awak? Banyak. Aku nampak dia ni seorang yang bersemangat. Seorang yang suka bantu orang. Ada je masa nak tolong orang. Tapi sebenarnya banyak kisah pahit. Okay. Banyak. Kisah saya mula daripada 2018. 2018 masa nak PKP. Okay. Cerita tu sampai sekarang saya lalui benda yang sama. So dia tak habis lagi kes tu. Okay, faham. Okay. Saya kena berjauhan dengan anak. Berjauhan dengan anak umur berapa? Anak umur 12 tahun ni. Oh, dah besar dah lah. Okay, alright. Perempuan, okay. Kenapa awak kena berjauhan tu? Actually saya sebelum ni ada first married lah. Okay. So bila bercerai dia ambil anak tu. Dia ambil anak tu tanpa bagi saya jumpa.